selamat datang. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kita dah sampai ke peringkat yang ke-6 untuk Petronas LTDL 2025. Hari ini kita berada di Shah Alam. Kita akan bermula di sini dan kita akan berakhir di Port Dickson. Sejauh 125 to 123.5 km. Hari ini lebih terarah kepada 3 zon pecutan sahaja. Are we ready orang-orang Shah Alam? Kita nak dengar suara semangat dari Shah Alam. Memasuki peringkat ke-6, saingan Petronas Letuh Langkawi 2025. Perlombaan akan bermula daripada Shah Alam menuju ke Port Dickson dengan jarak sejauh 123.4 km. Satu pentas yang dijangka milik para pelumba pecut dengan 3 zon pecutan menanti untuk direbut. Jadi siapakah yang bakal menjelah dan menguasai garisan penamat? Jom kita ikuti sorotan perlumbaan ini dengan #BeatTheHeat. 5 peringkat perlumbaan telah pun dilengkapkan dan hari ini para pelumba akan meneruskan kayuhan untuk peringkat ke-6. Petronas Letuh Langkawi. 16 pelumba telah pun tersingkir dari persaingan dan itu menjadikan seramai 113 pelumba yang akan meneruskan perjuangan mereka untuk melengkapkan baki 3 peringkat. Pelumba-pelumba pecut dijangka kembali menjadi tumpuan kerana laluan perlumbaan hari ini hanya melibatkan 3 zon pecutan tanpa sebarang zon pendakian. Nama-nama seperti Matthew Maluselli, Avid Decline adalah yang dijangka bakal menjadi tumpuan untuk perlombaan hari ini. So it's actually a kind of difficult one to predict, but yeah, we'll see. We have a plan how to do it. It's a short stage, so it's also going to be interesting with the GC. I am ready for the stage of today. It's not too long, it's less of 3 hours, so for sure we will be a fast stage. We are going here for wins, so second places are not 100%, but we perform quite well. Of course, Anders is quite close in the GC, only 6 seconds, so maybe on bonus seconds is still a possibility, but it's a bit far. And for the rest of the sprint stages, we have missed a little bit. We have been close, but Maluselli has been too fast, so we have still a few opportunities to maybe get the win. Dataran kemerdekaan Shah Alam menjadi tumpuan pagi ini untuk pelumba-pelumba bersiap sedia dilepaskan dan ianya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syarif, Menteri Besar Selangor. Pelumba-pelumba akan berkayuh sejauh 7 km di zon neutral dan akan memulakan perlumbaan ini di 0 km yang terletak di kawasan Lebuh Raya Selat Kelang. Kita saksikan laluan yang akan diharungi para pelumba untuk hari ini, di mana dari dataran kemerdekaan Shah Alam mereka akan menuju ke zon pecutan yang pertama di Jenjarum. Untuk zon pecutan yang kedua pula akan berlaku di Banting dan zon pecutan yang ketiga adalah di Sungai Pelik sebelum meneruskan kayuhan sejauh 37.9 km untuk menuju ke garisan penamat di Jalan Pantai Port Dickson, di mana jarak perlombaan untuk hari ini adalah sejauh 123.5 km. Kita berjangkakan pelumba-pelumba akan mengambil masa kurang dari 3 jam untuk melengkapkan perlombaan hari ini. Dengan penamat di Port Dickson pernah memberikan kabar gembira buat Malaysia apabila Anwar Manan mengungguli perlombaan peringkat ke-5 pada edisi 2010
yang mana menyaksikan ketika itu perlumbaan bermula di Muar dan berakhir di Port Dickson. Kita mengharapkan agar kali ini juga pelumba-pelumba Malaysia mampu untuk menampilkan kayuhan cemerlang bagi mengulangi pencapaian yang dilakar oleh Anwar Manan pada 2010. Dan di peringkat awal ini ada beberapa pelumba cuba untuk melakukan pecahan bagi meninggalkan peloton, tetapi usaha mereka seringkali digagalkan dengan pelumba Uno X Anders Scarset sentiasa untuk mengejar. Pelumba Uno X yang dilihat menarik pergerakan peloton dengan menetapkan pace dan juga kelajuan perlumbaan di peringkat awal ini. Dan satu lagi usaha untuk pelumba melakukan breakaway namun tidak berjaya, di mana perlumbaan hari ini berlangsung dalam keadaan hujan yang memerlukan para pelumba untuk lebih berhati-hati dan perlu bersedia selalu bagi memastikan tiada insiden yang tidak diingini berlaku di sepanjang perlumbaan ini. Hujan yang masih lagi turun, keadaan cuaca 26 darjah Celsius, dan dapat diperhatikan pergerakan peloton dalam satu kelompok dan ada pelanggaran yang berlaku di bahagian belakang di situ dengan membabitkan Alan Bikra serta pemegang jersey oranye KBS iaitu Matteo Maluselli. Ini bukanlah sesuatu yang diinginkan dari pasukan Astana, membabitkan pelumba harapan mereka yang setakat ini memenangi 3 peringkat perlumbaan, dan nampaknya seperti kecederaan serius yang dialami oleh Matteo Maluselli yang memenangi perlumbaan peringkat yang pertama, ketiga dan juga keempat, dan beliau juga merupakan pemegang jersey oranye Kementerian Belia dan Sukan selaku Raja Pecut. Tapi kelihatan Alan Bikra meneruskan kayuhan, namun Maluselli masih lagi terbaring dan diberikan rawatan. Pengesahan untuk Matteo Maluselli gagal meneruskan kayuhannya. Ini bermakna dia terkeluar dari persaingan dan akan ada perubahan dari segi pemegang jersey oranye KBS dengan ketiadaan Matteo Maluselli. 103.1 km menuju ke garis penamat dengan para pelumba masih lagi bergerak dalam kelompok peloton, di mana menyaksikan pelumba Uno X yang berada di hadapan itu mereka memainkan peranan bagi menggerakkan peloton. Kelajuan perlumbaan sekitar 49 km sejam dan kini menuju ke zon pecutan yang pertama di Jenjarum. Dapat dilihat pelumba dari Tudor, tim Total Energies dan juga Burgos serta Uno X yang sudah bermula untuk memulakan lanjutan. Yanis Voisak dari Tudor nampak memiliki sedikit kelebihan untuk mendapatkan 3 mata, tetapi saingan diberikan oleh Lorenzo Manzin. Begitu juga dengan Clement Aleno. Mereka kini berada bersebelahan, tetapi Yanis Voisak sedikit di hadapan untuk melepasi zon pecutan yang pertama yang menyaksikan 3 pelumba. Yanis Voisak dari Tudor Pro Cycling, Clement Aleno dari Burgos Burpelius BH dan Lorenzo Manzin dari pasukan tim Total Energies mengutip mata di zon pecutan yang pertama di kilometer 25/2 di Jenjarum ini. Keadaan cuaca yang tidak banyak berubah, hujan masih lagi turun dan keadaan permukaan jalan juga masih lagi basah, dan nampaknya ada satu lagi insiden kemalangan yang berlaku di mana membabitkan Vadim Bronski dari pasukan Terengganu Cycling Team. Selepas Matteo Maluselli terkeluar dari persaingan, giliran Vadim Bronski pula tersingkir. Dan kini selepas mereka melepasi zon pecutan yang pertama, menyaksikan 3 pelumba XDS Astana yang nampaknya melakukan asakan untuk berada di depan. Aaron Gates, Lev Gonov dan Nicholas Vinokurov yang melakukan breakaway bermula di kilometer 30 untuk menuju ke zon pecutan yang kedua, dengan Aaron Gates dan Lev Gonov memberikan laluan kepada Nicholas Vinokurov untuk mendapatkan 3 mata di zon pecutan kedua ini dibanting, bagi memastikan rakan sepasukannya itu mampu untuk merapatkan jurang masa di antara Vinokurov dan juga Zoris Delbov dalam perebutan pendahulu keseluruhan. 3 mata untuk Vinokurov, 2 mata buat Gates dan 1 mata yang dikutip oleh Gonov ketika mereka melepasi zon pecutan yang kedua.
Strategi yang berbeza nampaknya terpaksa diatur oleh SDS Astana selepas mereka kehilangan Matteo Maluselli dan kini akan memberikan tumpuan kepada Nicholas Vinokurov untuk perebutan juara keseluruhan. Dan Vinokurov juga merupakan pemegang jersey putih rakan muda selaku pelumba terbaik Asia selepas menamatkan 5 peringkat perlumbaan. 82.6 km menuju ke garis penamat, di mana kini mereka melalui sekitar Pantai Morib menuju ke Tanjung Sepat dan akan memasuki daerah Sepang sebelum menghala ke Sekolah Agama Menengah Unwanis Saadah. Dan dapat diperhatikan ada pelumba yang mula untuk bertindak melakukan asakan. Dan kelihatan juara kebangsaan bawah 23 tahun Keziyi dari pasukan kebangsaan Malaysia berada dalam kelompok di hadapan ini untuk membentuk kumpulan leader. Keadaan cuaca 25 darjah Celsius, kelajuan angin 5 km sejam dengan kelembapan sekitar 85%. Bagi pelumba-pelumba ini meneruskan kayuhan dan kini menyaksikan di mana peloton bergerak untuk mempertingkatkan kelajuan mereka. Dan dapat menyaksikan ada juga para pelumba yang mula untuk terus berada di hadapan membabitkan 7 pelumba kesemuanya, termasuklah pelumba dari Aisan iaitu George Matsui dan Shinosuke Kato, Arne van Engelsen dari TSG, Napachai Kelahan yang mewakili Thailand Continental serta Mao Ching-yin dari pasukan HKSI Pro Cycling, serta pelumba 7-Eleven Click Road Bike Philippines iaitu Joseph Javinia. Mereka akan menghampiri zon pecutan yang ketiga di mana peloton digerakkan oleh pelumba-pelumba dari Tudor dan juga Total Energies dengan kelajuan perbezaan 2 minit yang memisahkan di antara peloton serta pendahulu di bahagian hadapan. Ini adalah 7 pelumba yang kini bertindak sebagai leader, termasuklah 2 pelumba Aisan di sana yang terus diberikan sokongan serta dorongan oleh peminat-peminat sukan berbasikal yang menyaksikan perlumbaan ini secara dekat. Biarpun hujan lebat yang turun, tetapi itu tidak menghalang mereka untuk terus memberikan sokongan. Mereka semakin menghampiri zon pecutan yang ketiga untuk 7 pelumba yang kini akan memulakan persaingan bagi mendapatkan mata. Masing-masing melakukan kayuhan yang konsisten dengan belum lagi ada pelumba yang mahu melakukan asakan dan mungkin menanti untuk 500 meter terakhir sebelum bertindak. Dan dapat diperhatikan di mana pelumba Aisan yang berada di hadapan menuju ke laluan lurus menghampiri zon pecutan yang akan berlaku di Banting nanti. Agak sukar untuk peloton mengejar 7 pelumba di depan mereka sebelum sampai ke zon pecutan dengan perbezaan 1 minit 30 saat yang memisahkan di antara peloton dan juga ke-7 pelumba ini. Tetapi kerjasama yang diteruskan oleh pelumba dari Tudor, begitu juga dengan Total Energies dan tidak ketinggalan pelumba dari pasukan 7-Eleven Philippines. Dan kini England yang sudah pun mula melakukan hajutan untuk mendapatkan sedikit kelebihan menuju ke zon pecutan yang kedua. Turut kelihatan di situ adalah Keziyi dan juga Mao Ching-yin yang tidak mahu ketinggalan untuk memberikan saingan dan kini melibatkan 6 pelumba kesemuanya. England semakin perlahan, dia sudah mula dipintas. Ziyi kini di depan dan Napachai Kelahan berada di sebelahnya, di mana Napachai dan Ziyi bersaing hampir sama kedudukan mereka untuk tiba di zon pecutan yang ketiga ini. Tetapi Keziyi yang tiba terlebih dahulu mengatasi Napachai Kelahan untuk mendapatkan 3 mata buat Ziyi, 2 mata untuk Napachai Kelahan, dan di tempat ketiga adalah Mao Ching-yin dari pasukan HKSI Pro Cycling. Satu persaingan yang sengit berlaku di zon pecutan yang ketiga ini. Sudah pun menepasi zon pecutan yang ketiga. Masih lagi 7 pelumba bertahan untuk mereka bertindak sebagai leader, tetapi ada asakan
yang dilakukan di situ oleh Ziyi, diekori oleh Joseph Javinia dari pasukan 7-Eleven Click Road Bike Philippines untuk cuba meninggalkan 5 pelumba yang lain menuju 20 km yang terakhir. Ziyi bertahan, begitu juga dengan Joseph Javinia untuk bertindak sebagai leader, tetapi kini sudah mula disertai oleh 2 lagi pelumba di situ. Jadi 4 pelumba di hadapan dan Ziyi pula mula untuk bergerak meninggalkan pelumba-pelumba yang lain. Ziyi bertindak secara solo selepas 6 lagi pelumba nampaknya sudah mula untuk menyerah dan ditangkap semula oleh peloton, tetapi Ziyi masih bertahan untuk berada di depan. Situasi ini tentunya akan meletakkan beliau sebagai calon terbaik bagi didobatkan selaku most combative rider pada peringkat ke-6 ini setelah dia menjadi pelumba yang paling lama bertahan. 6.7 km menuju ke garisan penamat. Mereka kini bergerak di dalam peloton. Dengan pergerakan itu yang terus dijana oleh pelumba-pelumba dari pasukan Tudor, begitu juga dengan Total Energies. Semakin menghampiri garisan penamat di Port Dickson dengan pelumba-pelumba dari pasukan Ankipo Ken Parma serta tim Solution Tech Vini Fantini yang sudah mula untuk menggerakkan pergerakan peloton ini, di mana menyaksikan ada breakaway yang dilakukan untuk 4.4 km terakhir menerusi Aiman Rosli. Dia yang sememangnya mensasarkan untuk memenangi sekurang-kurangnya satu peringkat perlombaan di Petronas LTDL kali ini. Adakah ini detik terbaik buat Aiman Rosli? Apakah mampu untuk dia bertahan dalam kedudukan ini? Kerana peloton tentunya tidak akan membenarkan adanya pecahan berlaku pada ketika kurang dari 3 km yang terakhir ini. Aiman ditangkap semula dan persaingan yang semakin menarik untuk menuju ke jalan pantai Port Dickson, di mana pelumba-pelumba pecut kini bersiap sedia untuk melancarkan asakan. Di sini peranan akan dimainkan oleh leader masing-masing untuk merencana gerakan dan menarik pelumba pecut mereka untuk bertindak. Uno X yang masih terperangkap di bahagian tengah dengan tim Total Energies yang berada di hadapan, tetapi perhatikan kepada kelibat pelumba Tudor dan ada penglibatan di situ untuk Uno X kini dengan 2 pelumba mereka, Christoph dan juga Bikra yang sudah mula memecut. Declan mengekori di belakang, Declan bersebelahan kini menuju ke garisan penamat. Avec Declan semakin hampir dan Avec Declan tiba untuk memenangi perlombaan peringkat yang ke-6 ini. Kemenangan yang kedua buat Avec Declan dan yang ke-6 secara keseluruhannya, mengatasi Ala Bikra dari Uno X Mobility di tempat yang kedua, sementara Manuel Penalvier dari pasukan Polti Visit Malta di tempat yang ketiga. Kita perhatikan sekali lagi gerakan yang dilakukan oleh para pelumba. Di sini Declan masih lagi terperangkap dengan pelumba Tudor akan sepasukannya berada di hadapan dan gerakan diatur oleh Bikra serta Christoph untuk mereka memecut pantas dan memimpin perlombaan ini. Dan barulah ada reaksi yang ditampilkan oleh Declan. Dia datang dari belakang, masuk di sebelah kiri untuk memintas kedudukan Bikra dan mempertahankan situasi itu untuk sampai di garisan penamat. But a bittersweet victory because Matteo Malucelli is missing. Yeah, it's a shame. It's a shame. I hope he's doing okay, but yeah, I just wish him a good recovery, and hopefully he will be back on the bike soon. Take us through this sprint, this final sprint. Well, yeah, it was actually pretty hectic, high speed, and then at one point, yeah, we stayed on the right side, and there was a deviation, so it was kind of tricky. But then I could go in Blikra's wheel, like I did the other day. And I took the long way around because I didn't want to take any risk with Alexander blocking me. So I was like, okay, if I want to win, I need to take the long side. And then I went, and I already felt I had the speed to win. So I think it was a perfect sprint. Has it been complicated? La première journée comme leader du Tour de Langkawi, ça a été compliqué avec la pluie et les attaques.
Le départ avec beaucoup de pluie et il y a eu quelques chutes aussi au départ où j'ai failli être pris dedans dans la première. Puis après, oui, c'était compliqué avec les bonifications, on a essayé de gérer au mieux. Mais Yanis a réussi à reprendre 3 secondes, donc voilà, on va dire qu'il était à 10, donc pour l'instant il n'y a pas trop d'urgence. Et la deuxième, on a aussi bien géré, donc pour l'instant, on va dire que c'était une assez bonne journée, on va dire. Yes, it was a bit complicated at the beginning with the rain. There were a few crashes. I've been close to crashing myself, but it went pretty well. Then there was the time bonuses. Yanis Wazar managed to get 3 seconds, but he's not that close yet. So yeah, we managed it pretty well at the end. Perlumbaan peringkat yang ke-6 menyaksikan Avid Decline dari Tudor Pro Cycling menamakan perlumbaan di tempat yang pertama. Alan Brikra sekali lagi terpaksa akur di kedudukan yang kedua dan Manuel Penalpierre dari tim Polti Visit Malta di kedudukan yang ketiga. Kezigi dari Malaysia cemerlang untuk meraih gelaran Competitive Rider bagi pasukan Malaysia National Team. Dan Malaysia turut berbangga dengan kejayaan Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil yang merangkul gelaran pelumba terbaik Asia Tenggara selepas menamatkan saingan di kedudukan yang keempat. Tiada perubahan untuk jersey putih rakan muda terbaik Asia. Ianya dimiliki oleh Niklas Vinokurov dari Astana. Sementara jersey polkadot Babas O2 juga kekal menjadi milik Patrick Addy dari pasukan tim Piknik Pos NL. Perubahan jersey oranye KBS di mana Alan Brikra merupakan pemilik terbaru untuk jersey oranye KBS ini dari pasukan Uno X Mobility, dan jersey hijau Petronas pula kekal menjadi milik Joris Delboff dari tim Total Energies. Jadi ini 4 pelumba yang memegang 4 jersey utama. Perlumbaan akan diteruskan lagi untuk perlumbaan peringkat yang ke-7, yang mana ini merupakan perlumbaan terpanjang yang merangkumi jarak 214.9 km bermula dari Melaka menuju ke Madini. Mereka akan melalui zon pecutan yang pertama di Sungai Rambai, diikuti zon pecutan yang kedua di Semerah, dan zon pecutan yang ketiga akan berlaku di Pontian sebelum meneruskan kayuhan menuju ke Madini. Para pelumba pecut sekali lagi dijangka akan menjadi tumpuan kerana perlumbaan peringkat yang ke-7 ini juga tidak melibatkan sebarang zon pendakian. Baik, berbaki hanya 2 peringkat sahaja lagi. Perjalanan daripada Melaka ke Madini sejauh 214.9 km bakal menjadi penting sebelum penutup pada Ahad. Dengan 3 zon pecutan menanti, pasti akan ada kejutan sebelum perlumbaan menuju ke garisan terakhir. Teruskan bersama kami untuk aksi seterusnya dalam saingan Petronas Le Tour de Langkawi 2025. Stay tuned guys. Dah fully Malaysian yang run this event. Tahun berikutnya ada Harif Saleh menang 3 stage, dan ada juga yang menang King of the Mountain, dan Best Action Rider 2016 Adik Usaini. So all these achievements actually, orang kata bila kita menganjurkan acara tu, memang kita merasa puas sangatlah. Dan kalau tanya anak-anak pelumba-pelumba Terengganu ke Johor ke, bila mereka start berkayuh untuk acara beraya, mana race yang dia nak pergi, dia nak bertanding di Tour de Langkawi. Mark Dixon, are you ready? Oh, di depan kita nampak kelebihan Avid Decline. Belum ada Uno X Mobility. Avid Decline yang sampai terlebih dahulu.